Okay. Right. So, murid yang tak ada kertas ni, korang dengar, kita analisis sama-sama. Sebab memang soalan yang look like macam ni mungkin akan keluar lah. Right. So, cuba tengok dulu. Tengok dulu, yang murid saya pun tengok dulu. Soalan ni. Faham kan? Lepas tu kita buat analisis. Alright. Okay. Diberikan cadangan 2 set SQL. Okay, so dia ada 2 set SQL iaitu set A dengan set B. Okay, set A dan juga set B. Di mana untuk membina jadual, okay. So dalam set A, set B ni ada untuk membina jadual. Bila dia kata membina jadual, SQL dia ialah create. Okay. Lepas tu, menyisip record. Bila kata menyisip record, ini maksudnya insert. Menyisip ni maksud dia memasukkan. Okay. Memasukkan. Lepas tu dia kata mengemaskini maklumat peserta. Dia kata mengemaskini maklumat peserta. Maksudnya kita guna update. Okay, update. Dan memadam record. Okay, so bila memadam record, ini kita kata delete. Okay, ni ialah arahan SQL. Saya harap kamu boleh baca. Okay, boleh tengok buku teks SQL statement ni. Bab tingkatan 5, bab 2. Okay, bab 2. Tengok betul-betul. Kalau set A, dia ada 2 jadual. Maksudnya dia create table untuk 2 jadual, iaitu jadual kelas dengan jadual pengundi. Tapi set B ada jadual pengundi saja. Okey. Kalau set A, semuanya ada not null. Awak perasan tak? Semua ada not null. Okey, manakala set B tak ada pun not null. Okey, set B tiada not null. Dia tak ada masalah. Okey, tak ada masalah pun tak ada not null. Tapi bila ada not null, okey, bila ada not null ni, saya tulis sini lah ya. Dia ada not null, maksudnya semua medan wajib isi. Semua medan atau medan tu maksud dia attribute lah. Wajib isi. Okey, wajib isi. Dan yang ini untuk set B, awak rasa ada tak kebergantungan fungsi transitif? Ada tak kebergantungan fungsi transitif? Siapa kata ada? Angkat tangan. Set B ada transitif tak? Siapa kata ada? Angkat tangan. Transitif tu apa? Transitif maksudnya atribut biasa bergantung kepada atribut bukan kunci. Ada tak? So ni sebenarnya, okay, dekat pengundi ni dia macam ni. Kalau skema hubungan, pengundi ni dia ada email, KP, so ada nama, lepas tu ada kata laluan, lepas tu dia ada ID kelas, lepas tu dia ada nama kelas. Awak rasalah, adakah jadual pengundi ni ada kebergantungan fungsi transitif? Siapa kata ada? Angkat tangan. So awak kata tak ada lah. Siapa kata tak ada transitif dalam set B? Hai, bagilah respon. Janganlah saya je yang cakap. Siapa kata ada kebergantungan fungsi transitif? Neil kata, YK Neil ni siapa? YK Neil kata tak ada transitif. Yang lain?
Woi, saya risau ni kalau awak macam ni. Transitif pun tak faham ke? Kelas saya tadi saya dah ajar dah tadi kebantuan fungsi transitif. Ada ke tidak? Hai. Saya cakap dengan hantu lah senang macam ni. Ini transitif. Okey, nama kelas bergantung kepada ID kelas. Ini transitif. Tapi kalau ini dalam jadual kelas tak ada transitif. Okey, jadual kelas tak ada transitif. Maksudnya sini ada ID kelas, KP, lepas tu nama kelas. Lepas tu tapi pengundi pula, okey, dalam set B, pengundi, okey, dia ada email sebagai kunci primer. Lepas tu dia ada nama, kata laluan. Lepas tu dia ada ID kelas sebagai KA. Nampak tak? Sini ada ID kelas KP, ini ada ID kelas KA. So maksudnya dia saling berhubungan. Okey, iaitu ialah set A. So set A ni dia ada transitif. Transitif ni tak bagus lah. Sebab sepatutnya semua jadual mencapai kebergantungan fungsi sepenuh. Right? Manakala ni insert into class. Okay, awak tengok pula yang kedua. Insert into class, dia kata ada ID kelas, nama kelas. So dekat kelas ni, dekat kelas. Okay, dekat kelas ada ID kelas dengan nama kelas. So betul lah ID kelas dengan nama kelas. Dekat pengundi pula dia nak masukkan email, nama, kata laluan dan juga ID kelas. So betul email, nama, kata laluan, ID kelas. Okay, so dia dah masuk semua. Tapi kalau set B, dia hanya masukkan email, nama, kata laluan dan juga nama kelas. Email, nama, kata laluan, nama kelas. Tapi dia tak masukkan ID kelas. Okay, so sini dia tak masuk record ID kelas. Boleh, tapi tak lengkap lah. Okey, boleh tak masukkan tapi tak lengkap. Tiada maklumat tentang ID kelas. Yang ini semua dia masukkan. Okey, semua record masuk. Okey, next. Update. Apa beza update dengan alter? Kalau kedua-duanya kemaskini. Tapi kalau update ni, dia kemaskini record. Okey, kemaskini record. Tapi kalau alter, dia ialah untuk kemaskini attribute ataupun nama ataupun medan. Okey, dia kemaskini attribute ataupun medan. Okey, nama kelas 5 account. So set nama Ali bin Abu. Ni salah ni. Yang ini salah. Sebab dia tak boleh, sebab yang ini dia update record. Okey. Ini ialah record. Bukannya, ni ialah record. Bukannya attribute ataupun medan. Maka set B salah. Yang ini betul. Okey. Delete pula. Yang ini dia buat delete from pengundi. So yang ini pengundi dengan email ni, pengundi delete from, ini sepatutnya ialah nama jadual. Nama jadual. Tapi email ni ialah nama medan. Okey, email ialah nama medan. So ni salah. Ini ialah nama medan. Salah ni. Okey. Kalau delete kena guna nama jadual. Okey, so berdasarkan ini, siapa yang terbaik? Set A ke set B?
Siapa kata set A? Angkat tangan. Okey. Sekejap saya tengok. Okay, so jawapan dia ialah set A yang terbaik. Okay, set A yang terbaik. So awak tulis. Awak tulis sekarang jawapan dia. SQL terbaik. SQL terbaik ialah set A. SQL terbaik ialah set A. Okay. Apa komen kita nak bagi? Set A. Okay. Set A mewajibkan semua medan okey, sekejap. Mewajibkan rekod dimasukkan ke dalam semua medan berbanding set B. Okey, mesti ada ayat berbanding. Right. Ini memastikan pengguna memasukkan data bagi setiap medan. Okey. Set A telah mencapai kebergantungan fungsi sepenuh dalam jadual pengundi dan kelas berbanding set B yang masih mempunyai kebergantungan fungsi transitif. Okay, so kena ada satu point lagi. Apa kesan dia? Ini akan menyebabkan berlaku kelewahan data dalam jadual pengundi bagi set B. So bila dia ada transitif, lepas tu terus buat jadual, maka akan berlaku kelewahan data. Macam awak buat kerja khusus, saya suruh awak buat jadual dekat XAMPP tu, PHP MyAdmin tu, saya suruh awak buat jadual dalam bentuk 3NF kan. Saya kata tengok 3NF, then baru buat dia punya jadual. So barulah dia tak ada kelewahan data. Tapi bila ada transitif, maksudnya dia masih berada dalam 2NF. Okay. Alright. Ada lagi. Buat dekat page belakang yang ada kertas tu. Okay. Kemudian point yang seterusnya, awak tengok dekat insert statement ni.
Insert statement yang ni, set A ni memasukkan semua record. Tapi yang ini tidak masuk record dalam ID kelas. Alright. So, apa kita nak jawab ni? Set A. Okay. Menggunakan penyataan SQL yang tepat. Yang tepat berbanding set B. Okay, berbanding set B. Ini kerana set A menyisipkan. Sisip ni maksudnya memasukkan, menyisipkan semua record untuk semua attribute. Semua attribute dalam jadual kelas dan pengundi. Jadual kelas dan pengundi. Okay. Next, awak nampak ni penggunaan update statement yang betul sebab dia kemaskini record. So set B ni dia tidak menggunakan penyataan SQL yang betul. Okay. So yang itu kita nak tulis apa? Set A menggunakan penyataan SQL yang tepat untuk kemaskini maklumat pengundi berbanding set B. Ini kerana untuk kemaskini record mestilah menggunakan update. Bukannya alter yang digunakan untuk kemaskini attribute. Dan last sekali delete tadi. Okay, delete tadi. Set A menggunakan penyataan SQL memadam
Delete from sekejap Kita tahu. Sekejap. Delete. Sekejap. Saya nak ni. Saya nak confirmkan. Delete ni, dia kalau awak buka buku teks, dia ada pada muka surat. Delete ni pada muka surat 91. Buku teks. Okay, 91. Delete. Sekejap ya, saya memang salah bagi skema. Okay. Berbanding penyertaan SQL memadam record. Okay. Untuk memadam record. Dia padam record ke? Sekejap. Muka surat 93. Delete. Betul dah. Memadam record. Sekarang memadam record. Yang tepat. Berbanding set B. Okay, berbanding set B. Ini kerana untuk memadam record mestilah meletakkan nama jadual. Bukannya nama atribut. Yang ada kertas ke tak ada kertas ke sepatutnya awak salin. Okay. So waktu kat sini, dia nak padam. Okay, dia nak padam email. Okay, dia nak padam email. Jadi, nak padam email, dia kena delete from nama jadual ni. Okay, email ada dekat jadual pengundi. Delete from pengundi. Bukannya delete from email. Sebab tu dia salah. Ni. Patutnya dia bukan email. Tapi delete from pengundi. Okay, itu maksud dia. Okay. Last sekali saya buat satu soalan. Okay. Soalan yang terakhir ni, soalan yang kedua. Kita nak bina SQL untuk memaparkan. Okay, untuk memaparkan maklumat Ali bin Abu. Okay. So, bila dia kata memaparkan, awak kena guna penyertaan select. Dia tak ada cakap pun dia nak papar apa kan. So, select all. From, okay. Ali bin Abu ni nama orang kan. Okay, nama. So, awak tengok balik dekat atas ni. Kita pilih set A kan. So, nama Ali bin Abu berada di sini. Kat nama ni. Okay, nama. So, nama ni dalam jadual pengundi. Betul tak? So, nama dia berada dalam jadual pengundi. Bukannya dalam jadual kelas.
So, jawapan dia ialah select all from, apa nama jadual tadi? Pengundi. Okay. Tapi dia nak padam Ali saja. So, kena guna where. Where nama sama dengan, sebab dia string kena buat Ali bin Abu. Okay, siap. So, itulah jawapan dia. Cikgu, kenapa nama? Sebab dekat sini attribute dia ialah nama. Okay? Right, so itulah jawapan dia. Sekejap, saya papa balik. Okay. Ada apa-apa soalan tak? Ada apa-apa soalan tak, guys? Faham ke tak? Atika, faham ke tak, Atika? Ada apa soalan? Siapa tak ada soalan, angkat tangan. Okay. Alright. So, kalau tak ada apa-apa soalan, saya stop sampai sinilah. Okay, ini je yang saya nak bincangkan. Yang anak murid Cikgu Syafini, tolonglah print. Kalau ada dekat rumah, print soalan. Kalau kat rumah ada printer, print soalan ni. Okay, dan sanilah jawapan dia. Alright, itu saja guys. Bye.